semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada Dr. Rahman selaku pensyarah bagi BMCO 3105 Media Digital dan Komunikasi. Baiklah, hari ini kumpulan saya ingin mengupaskan ataupun menghuraikan lebih lanjut tajuk mengenai gula dan lemak pembunuh senyap dalam gaya hidup moden. Baiklah, hari ini kumpulan kami ingin mengupaskan tajuk ini secara mendalam. Tetapi sebelum itu, marilah kita sama-sama menyaksikan video ataupun sketsa pendek daripada video animasi Upin dan Ipin mengenai makan makanan yang tidak berkhasiat. Jom. Kamu makan apa tu, Ehsan? Ada banyak. Sedap. Ha, tu ni. Banyaknya, Ehsan. Mak aku masak lagi sedap. Makanan ringan memanglah sedap. Tapi tak elok untuk kesihatan. Kenapa? Saya tahu, cikgu. Sebab ada banyak warna. Yalah, ada banyak warna lah. Kak Ros pun marah kita makan tu kan, Ipin? Betul. Lagi? Cikgu, nenek saya kata makanan ringan tak dahsyat. Pandai Zul. Sebenarnya boleh makan. Tapi jangan amalkan selalu. Dengar cerita payung. Kamu kena... Pernah tak anda semua terfikir minuman seperti Mishue, Yao Yao, Tea Life dan juga Bing Shue mengandungi kandungan gula yang sangat tinggi dan juga makanan bergoreng seperti ayam goreng, burger, kentang goreng dan juga snack-snack ringan seperti daim, coklat dan juga super ring mempunyai kandungan gula dan juga kalori yang sangat-sangat tinggi. Semua ini nampak seperti biasa, malah mengembirakan kita. Tetapi tahukah anda di sebalik keenakan dan juga keseronokan yang ia tersembunyi ancaman yang sangat serius kepada kesihatan kita. Hari ini kita dalam dunia yang serba pantas dan penuh dengan pilihan makanan segera tanpa sedar, gaya hidup moden telah pun mendorong kita untuk mengambil gula dan lemak secara berlebihan sehingga menjadi pembunuh dalam tubuh badan kita sendiri. Dalam era globalisasi yang serba moden ini, gaya hidup masyarakat semakin terdedah kepada pelbagai bentuk amalan pemakanan yang kurang sihat. Pemakanan seimbang sering diabaikan akibat gaya hidup yang sibuk serta kurangnya kesedaran tentang kepentingan pemakanan yang sangat sihat, khususnya dalam kalangan masyarakat generasi kita, generasi Z. Hal ini dikatakan demikian kerana makanan dan minuman yang mengandungi gula dan juga kandungan lemak yang berlebihan telah pun menjadi pilihan utama, pilihan nombor satu masyarakat. Menurut Dr. T. E. Siong yang merupakan salah seorang Presiden Persatuan Pemakanan Malaysia telah pun menyatakan bahawa pengambilan gula dan juga lemak yang tinggi secara berterusan merupakan antara faktor utama peningkatan penyakit yang tidak berjangkit dalam kalangan rakyat Malaysia, termasuklah obesiti, diabetes dan juga penyakit jantung. Objektif utama video kami ini adalah untuk meneliti secara menyeluruh isu pengambilan gula dan lemak secara berlebihan dalam kalangan masyarakat moden ataupun terutamanya dalam kalangan generasi Z dengan membincangkan tentang faktor, kesan dan juga langkah penyelesaiannya. Antara faktor yang dikenal pasti termasuklah gaya hidup yang sibuk, kurang kesedaran tentang nilai nutrisi serta pengaruh media dan pengiklanan yang mendorong pemilihan makanan yang tidak ataupun kurang sihat. Baiklah, sekian itu sahaja daripada saya berkenaan pengenalan dan juga objektif. Baiklah, saya akan meneruskan pembincangan ini dengan topik dan isu. Topik dan isu perbincangan ini ialah ketagihan terhadap gula dan lemak dalam kalangan masyarakat moden. Dalam arus pemodenan yang pesat, corak makanan masyarakat telah mengalami perubahan yang sangat ketara berbanding generasi terdahulu. Gaya hidup serba pantas yang menuntut kemudahan dan kecekapan telah menjadikan makanan segera, minuman bergula dan snack berlemak sebagai pilihan utama dalam kalangan pengguna dari pelbagai peringkat umur. Pemilihan ini tidak hanya dipengaruhi oleh gaya hidup yang tidak sihat, tetapi turut didorong oleh promosi dan pemasaran agresif melalui media sosial, televisyen dan papan tanda komersial. Tambahan pula, tabiat makan tanpa kawalan turut menjadi punca utama masyarakat mengambil makanan berlebihan sebagai keperluan tubuh ataupun melebihi keperluan tubuh, sama ada sebagai tindak balas emosi terhadap tekanan dan kebosanan atau kebiasaan sejak mereka kecil lagi.
Akibat ketagihan terhadap makanan dan minuman tinggi gula serta lemak ini amat membimbangkan. Antara kesan utama ialah obesiti, iaitu keadaan di mana lebihan tenaga daripada gula dan lemak disimpan sebagai lemak dalam badan. Seterusnya menyebabkan peningkatan berat badan secara mendadak. Masalah ini sering berlaku dalam kalangan remaja yang gemar makan makanan bergoreng dan minuman manis. Selain itu, pengambilan gula berlebihan dalam makanan ini menyebabkan peningkatan risiko penyakit kronik seperti kencing manis, tekanan darah tinggi dan serangan jantung akibat gangguan terhadap sistem peredaran darah dan penghasilan insulin. Ketagihan ini juga boleh menyebabkan gangguan metabolisme, iaitu kegagalan badan memproses tenaga dengan efisien. Akibatnya, individu menjadi cepat letih, tidak bermaya dan sukar mengurangkan berat badan walaupun tidak melakukan aktiviti yang berat. Di samping itu, kebergantungan berterusan kepada makanan tinggi gula dan lemak boleh membawa kepada masalah psikologi seperti tekanan dan kemurungan apabila keinginan untuk makan tidak dipenuhi. Bagi membendung isu ini daripada menjadi lebih serius, beberapa langkah pencegahan boleh diambil. Pertama, masyarakat digalakkan mengamalkan pemakanan seimbang dengan memperbanyakkan pengambilan makanan tinggi serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan serta protein tanpa lemak. Pemakanan sihat bukan sahaja membantu mengekalkan berat badan yang ideal, malah menstabilkan paras gula dalam darah. Kedua, mengurangkan pengambilan gula dan lemak secara berperingkat. Sebagai contoh, mengurangkan kekerapan minum air yang bergula dan menggantikan snack bergoreng dengan makanan yang lebih sihat agar dapat membantu tubuh menyesuaikan diri dengan perlahan tanpa mengalami kesan penarikan seperti keletihan atau keinginan kuat terhadap makanan yang tidak sihat. Ketiga, masyarakat perlu meningkatkan aktiviti fizikal harian seperti berjalan kaki sekurang-kurangnya 30 minit sehari. Aktiviti fizikal bukan sahaja membantu membakar kalori berlebihan, malah dapat meningkatkan kesihatan jantung dan mengurangkan tekanan. Langkah ini juga dapat menyokong usaha mengawal tabiat makan tidak sihat. Selain itu, mendidik diri dan kesedaran tentang pemakanan sihat juga penting. Pendedahan awal melalui kempen kesihatan, ceramah ataupun pengajaran di sekolah dapat membentuk tabiat pemakanan sihat daripada sejak kecil. Jelaslah, ketagihan terhadap gula dan lemak merupakan isu kesihatan masyarakat moden yang memerlukan perhatian yang serius. Gaya hidup serba pantas, pengaruh media sosial dan tabiat makan tidak terkawal telah menyumbang kepada peningkatan obesiti, penyakit kronik dan masalah metabolisme dalam kalangan masyarakat. Justeru, tindakan segera perlu diambil melalui pemakanan yang seimbang, mengurangkan berperingkat dalam pengambilan makanan yang tidak sihat, peningkatan aktiviti fizikal dan mendidik kesihatan agar kesejahteraan masyarakat dapat dilindungi untuk jangka masa yang panjang. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih Encik Rosli sebab sudi untuk menjadi responden saya bagi temu bual tugasan saya. Jadi izinkan saya untuk bertanyakan kepada Encik, nama dan umur Encik sekarang. Nama saya Rosli bin Kasim, berumur 54 tahun. Jadi Encik, boleh saya tahu Encik merupakan perokok aktif pada masa kini? So tak aktif jugalah. So kalau boleh saya nak mengurangkan rokok lah, tapi tabiat yang tak bagus. Pasal saya hisap rokok ni pun start lambat dalam umur 23 tahun. Dalam 23 tahun saya bercampur dengan orang. Saya dalam sisi nak berhenti rokok lah untuk kesihatan. So benda yang tak baik lah. So kalau boleh berhentilah. So ambil masa sikit lah. Baik, terima kasih. Jadi soalan seterusnya, pernah tak Encik Rosli cuba untuk berhenti merokok ni? Ada, saya pernah cuba sekali untuk berhenti rokok, ingat dalam 2 minggu lah. Lepas tu bila bergaul dengan kawan di kedai kopi pada orang isap rokok, saya pun tersangkut balik isap rokok tu lah. Tapi hati tak kuat, kalau apa pun tetap pada hati kita lah untuk berhenti rokok. InsyaAllah satu hari ataupun start dari sekarang saya cuba mengurangkan rokok sampai berhenti lah. Disebabkan umur saya pun 54 tahun dah, tak baik untuk kesihatan. Kadang-kadang saya cuba bermain tenis lah untuk seminggu 3 kali untuk kesihatan. Kadang-kadang ada terasa penat, kalau berhenti rokok lagi bagus lah. Baik, ya, begitulah apa yang cara Encik untuk kekal sihat walaupun merokok dengan bergiat aktif dalam sukan tenis pada masa kini, betul ke? Ya, saya sekarang bergiat dalam bermain tenis untuk veteran lah, umur 50 ke atas. Untuk membuatkan stamina, saya selalu seminggu 3 kali exercise untuk nak jaga kesihatan dan pemakanan lah. Dan kalau boleh tidur awal lah, saya dapat secukupnya untuk membaik kesihatan lah. Baik, soalan yang terakhir Encik Rosli, apakah nasihat untuk Encik Rosli berikan kepada generasi muda yang masa kini mula merokok menggunakan rokok elektronik iaitu vape atau pod?
okey, bagi generasi yang muda, bagi pendapat saya, kalau boleh belum isap rokok, kalau boleh jangan cuba. Itu satu benda yang tak baik. Kadang-kadang kita isap rokok ni untuk membangkitkan gentleman, macam style, tak guna pun. Bila main satu peringkat, bila dah umur dah tua, menyesal seumur hidup. Nak berhenti susah, tapi kena kuat nak berhenti. So dinasihatkan saya, kalau tak merokok, kalau boleh jangan merokok lah. Hidup secara healthy, kerja yang sihat. Tanpa rokok, so kesihatan awak sihat. Hidup ni healthy life. Okey, baik, itu saja sesi temu bual kita pada hari ini. Terima kasih Cik Rosli kerana sudi berkongsi. Sama-sama. Baiklah, saya Nur Safia binti Rosli bernombor matriks 2221864 akan bentangkan bahagian 4.0 proses pengeluaran. 4.1 mengetengahkan isu merokok. Merokok merupakan satu tabiat yang telah lama wujud dalam kalangan masyarakat namun masih tidak dititik beratkan biarpun tabiat ini membawa kepada pelbagai keburukan dari segi kesihatan, ekonomi dan sosial pada masyarakat dan individu itu tersebut secara menyeluruh. Selaras dengan peredaran zaman, generasi Z telah menggantikan rokok kepada rokok elektronik yang mengandungi pelbagai perisa dan boleh menggantikan cair kimia yang berperisa mengikut selera masing-masing. Rokok elektronik ini atau dikenali dengan izin vape ataupun pod juga mengandungi kandungan nikotin yang sama seperti rokok tembakau. Merokok memberikan impak yang negatif kepada individu itu sendiri serta masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana asap rokok yang disebarkan oleh perokok aktif dapat mengancam sistem pernafasan orang awam atau dikategorikan sebagai perokok pasif, terutamanya kepada kanak-kanak dan ibu mengandung. Antara kesan negatif yang mungkin dialami oleh individu tersebut adalah batuk, asma serta jangkitan kuman pada paru-paru. Sebenarnya stroke perokok aktif mengalami peratusan yang tinggi untuk mengalami stroke ataupun sakit jantung. Hal ini kerana nikotin yang terdapat pada rokok tersebut dapat menyukarkan pengaliran darah dalam sistem salur darah individu tersebut. Akibatnya sebahagian badan mungkin menjadi lumpuh sehingga mengakibatkan maut. Menurut temu bual kami bersama Encik Rosli yang merupakan perokok tegar yang kini berusia 54 tahun telah pun merokok menjalankan aktiviti tidak sihat ini sejak berumur 23 tahun. Menurutnya rokok dapat memberikan kelegaan terutamanya ketika mengantuk dalam jangka yang panjang serta melawaskan perut selepas makan. Aktiviti tidak sihat ini sukar untuk dihentikan kepada Encik Rosli kerana apabila berkumpul bersama rakan-rakan, bau asap rokok yang disebarkan tidak dapat menahan dirinya untuk turut bersama dalam aktiviti tidak sihat tersebut. Malah bau asap rokok sudah pun sebati dalam dirinya. Menurut Tirto Satro dan Modiati pada 2010 mengatakan kandungan nikotin yang terdapat dalam rokok adalah tinggi dan menyebabkan perokok mengalami ketagihan. Menurut Encik Rosli juga, biarpun beliau merokok, beliau juga melibatkan diri dalam sukan tenis pada masa kini untuk membendung daripada sebarang penyakit kronik. Sekian, itu saja saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan mengenai isu pengambilan makanan yang bergula dan juga berlemak yang mana ia semakin serius dalam kalangan masyarakat moden hari ini. Baiklah hadirin sekalian, gaya hidup yang sibuk masyarakat moden kini telah menyebabkan ramai orang untuk memilih makanan segera seperti minuman ringan, snack bergoreng dan juga makanan segera yang tinggi gula dan juga lemak. Meskipun mereka sedar akan kesan-kesan buruk makanan ringan tersebut, namun ramai tetap mengambilnya kerana pengaruh sekeliling, kekangan masa serta pengaruh iklan di media sosial. Berikutan hasil temu bual bersama Encik Anwar dan juga Encik Ashikin telah menunjukkan bahawa mereka sedar tentang risiko kesihatan. Namun begitu, mereka tetap terpaksa untuk mengambil makanan ini atas sebab-sebab yang tertentu. Menurut kajian pula, tabiat pemakanan ini terbentuk sejak kecil dan juga dipengaruhi oleh keadaan persekitaran. Dan juga pengambilan makanan yang tidak sihat juga boleh menyebabkan penyakit obesiti, kencing manis, darah tinggi dan juga masalah jantung. Kajian pada tahun 2021 juga telah menunjukkan bahawa kanak-kanak obes yang mengambil banyak garam berisiko sebanyak 74% untuk mengalami tekanan darah tinggi. Pada tahun 2024 pula, Malaysia telah mencatatkan tangga kedua tertinggi di Asia Tenggara sebanyak 19.7% yang mana rakyatnya mengalami masalah berat badan, yang mana hal ini menyebabkan sistem kesihatan negara kita terbeban.
Jadi di sini, sebagai langkah pencegahan, rakyat kita disarankan untuk mengikut garis panduan Diet Malaysia tahun 2020 yang mengandungi 14 mesej utama piramid makanan untuk pemakanan yang sihat. Jadi di sini, kita perlulah lebih prihatin dalam memilih makanan kita agar kesihatan jangka masa lebih panjang lebih terpelihara. Sekian daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahawa secara umumnya antara cabaran kesihatan utama di dalam masyarakat moden, khususnya di dalam generasi Z, ialah pengambilan makanan yang tinggi gula dan juga lemak serta amalan merokok, yang mana gaya hidup pantas, pengaruh media sosial dan juga kurangnya kesedaran pemakanan yang seimbang telah menjadikan masalah ini semakin membimbangkan. Hasil daripada kajian dan juga temu bual telah mendapati bahawa kedua-dua tabiat ini bukan sahaja telah menyebabkan obesiti, diabetes dan juga penyakit jantung, malahan ia juga boleh membawa kepada gangguan metabolik yang serius dan juga boleh membawa maut jika tidak dirawat dengan awal. Oleh itu, langkah pencegahan awal sangatlah penting, antaranya termasuk amalan pemakanan yang seimbang, melakukan aktiviti fizikal, mengelakkan tabiat merokok serta mendapatkan sokongan ahli keluarga dan juga pakar kesihatan. Selain itu juga, pendidikan kesihatan perlulah diperkukuh dengan melalui pelabelan nutrisi, mengenakan cukai yang tinggi ke atas rokok dan juga makanan tidak berkhasiat serta penguatkuasaan larangan merokok di tempat awam. Namun begitu, perkara yang paling penting sekali di dalam isu yang sedang dibincangkan adalah kesedaran kendiri dan juga komitmen seseorang individu itu untuk berubah ke arah gaya yang hidup lebih sihat. Saya rasa itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.